Want to juice? Want to juice? Want to juice? Yay! Apa tu? Orang nak belang, nak berkebun lagi ya? Hadiah. Ah. Weh, macam mana ni weh? Macam mana ni? Dia mati. Dia mati weh. Tu gerak lagi. Tak mampus pun. Cuba. Aku tak boleh lah. Kan kau nak gerak sangat. Kau pergilah. Aku... Jangan cakap leh, ha? Dah lah, Rin. Exam dah habis. Ya. So dia datang ke tak ni? Siapa? Abu? Yes. Dia telepoli semalam. He's getting out today. Dia keluar hari ni? Bukan lagi 6 bulan ke? Maybe dia terima on good behaviour. Tukar baju sekarang. Yes, go. Pergi sekarang. No. Look. Amboi. Pedih.
Nah, ada review band Ali. Mana? Page 69. Teka-teki. It's teka-teki lah. Penulis fanzine kami. I know. Teka-teki tulis untuk Jang sekarang. Ali's band. The Disasters. Okay, baca. It's going to take a miracle for the Disasters to really be anything worth watching. Oh my gosh! One thing good about the band is that they live up to their band name. Ouch. Ouch. 1.5 star. Oh wow. Talk about being honest, man. Lin, baca. Habislah. I wonder if Ali has read that. Mother fish kicker. Hey! Oi! Apa pasal kau ni? Biasalah, adat. Smart, brother? Lebih smart daripada kau. Biasalah, klasik. Nampak sepakai lah tu. Hello. Cik Ros, ni Ali. Tak dapat pergi kerja lah hari ni. Tak sihat. Pakai smart, tapi ponting. Oh, yo! Kau baca magazine ni? Oops, sorry. Mama, hujanlah pula. Kau simpanlah tapi kau sorry. You never know. Whatever. Hai! Abang! Hey, sorok Mana kau besar? Oi, masuklah hujan lah. Rajin korang ambil extra paper. Kat orang tu pakai smart pergi kerja dah. Sangatlah kan. Memang pun. Berani kerana benar. Aku kerana salah. Sukarnya dia. Hello? No, Zarul, I'm not at school. Look, I'll call you when I get back, alright? I lupa nak delete, okay? Delete dah sekarang. At least not with some guy on the internet. Apa lagi? What did they do to him? Ini sebab tak basuh baju senior. Ini sebab tak basuh seluar senior. Ini sebab tak basuh seluar dalam senior. Yang ni going away present. Sebab cuma luk sini lah. Oish! Abu, jangan masuk dalam balik eh. Taklah kau rindu kat aku. Ya, sangat-sangat. Rindu asal. Rindu kat lawak-lawak kau yang tengok-tengok. Lembab ni pun. Kawan-kawan indah enak mentertawakan kami. Pada hidup yang ngeri, sentiasalah menanti. Apa kejadiannya tu? Buku puisi Utopia Trauma. Lin, is that supposed to be inspiring or depressing? Deep.
Deep like in the water. Dah lah kau. Aish. Do we have to go back? Tak nak balik rumah ha? Aku tunggu rumah kau boleh? Ya, tak ada hal. Radio kau ni macam mana? Ha? Tanya itu lah. Ha? Betul lah kau Terengganu. Ha? Ali. Hai Ayah, ni Abu. Hai pakcik, apa khabar? Baik. Abu nak tumpang tidur. Sure. Nak Abu, nak makan? Tak apalah ya. Lauk banyak ni. Abu, mari makan. Nantilah ya. Nak mandi dulu. Okey. Ali. Kerja macam mana? It's okay. Good. Do your best. Besok ayah nak pergi Johor. Oh, okay. Have a safe trip. Sah tak makan? Nanti ya. Mak kau tak kisah ke aku tulis ni? Oi! Mak kau tak kisah ke aku tulis ni? Relax lah. She's not around. Kau tu relax. Bibi turut pun nak nangis. Kami tu pun kau dah baca berpuluh-puluh kali kan? Tengok blog dia. Blog? Habis kau tak kontak dengan dia? Kadang-kadang lah. Borak pasal muzik je. Aku type Mu Jate Ko Tino. Okey. Lepas tu kita perayaan tu. Tu backspace lah. Oh, sorry. I beg your pardon. Butuh IT. Bangun lah. Dah tak boleh buat ni. Tolong kemaskan tau. Cantik lah. It's quite nice. Ambil lah nanti for your wedding. No. Ambil lah. You can. Ni pun cantik. This one. Sophie, untung bapak boyfriend ada kedai kasut. Imagine this will all be yours one day. Hai sayang, hai. For me? No, for Sophie. Kalau you nak, you pilih sendiri. Self-service. Looks good. Yep. Looks really good.
Kau ni lah. Ade, you dah bangun? Wan. Apa cerita ni, Wan? Budak ni. Yang kau pandang dia orang dua tu apa hal? Pandang Pak Din ni, Pak Din lagi handsome. Apa cerita ni, Wan? Abu mana? Abu mana, Wan? Okay, here you go. This is for next issue. Thanks. Okay. Anda dapat memilih dari 250 destinasi pelancongan terkemuka di serata dunia. Di serata dunia. Ada diskaun. Teka-teki oh. Nampaknya bukan aku seorang yang bengang, Kerja. Cuma lepak. Elin. Abang kata dulu wakil sekolah kan? Oi, orang tua. Zaman kegemilangan kau dah tamat dah. Hush! Aku bagi Chan lah. Tak ada pun. Betul tak, geng? Betul. Betul. Banyak bunyi pula. Aku luku kau. Kau ni dengan budak kecil pun nak gaduh. Orang tua tak sedar diri. Lebih sikit. Tanyalah. Tanya apa? Tanya je lah. Okey. So macam mana kat dalam? Kena basuh lantai, kena basuh jamban, bergaduh, berkebun. Seronoknya. Kau berkebun? Biasalah. Orang nak janji nak. Tanyalah Ali, macam mana kerja dia? Kerja macam mana? Anda dapat memilih dari 250 destinasi pelancongan dari serata dunia. Adakah cik minat? Cik tak mampu. Tak mengapa. Menerusi membership yang kami tawarkan. I don't know what I'm saying. I hate my job. I hate my job and the review. Buat benda yang kita suka memanglah susah. Tapi kadang kalau buat benda yang kita suka pun susah juga. Jangan ambil hati sangatlah pasal review tu, okey? Jadikan dia satu teladan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. How? Jom.
Malam ni datang tak? Tak boleh lah lewat sangat. Kan go out sorry. Nak budaya, tak nak dalih. Sejak kau keluar dari rumah kau ni kau pandai berperibahasa Okey, ciao. Hei, apa benar? Hei. Bapak kamu tak ada, jangan nak keluar malam. Apa-apa jadi nanti Kak Leah tak nak jawab. Dengar tak? Ya, Kak Leah. I think I stepped on something. Betul lah. Tulin. Go. Why me? What about you? Oh, Sophie. No way. Aku pergi lah. Okay. Apa? Kau kat sini ya? Tahan kau kalau aku dah lama panggil mak aku. Lih, jom. Lih. Siapa suruh confirm? Aku tak tahu lagi. Bu, kau pujuk dia. Klien sudah keluar ni. Klien sudah keluar ni. Rehearse pun jarang. Rehearse pun jarang. Alah, ni mesti pasal review tu. Lantak lah. Lantak Cik. Performance. Tak kira macam kat talentan tu dah. Itu kan beg aku. Abu! Kau tak boleh tali kan? Thanks. Adik ingat siapa? Some guy she met on the internet. Ada juga cerita alam maya Oh, dah break up. Keluar kejap, panas ah. Duit tak datang golek-golek. Dia tak ada nak tumbuh atas pokok.
Aku tak suruh kau tolak. Aku suruh kau pegang, kau hantar. Itu je. Kau ni suka tulis, eh? Hai. Eh. Nah. Hah? Biar, Ali bagi. Ya ke? Ah. Thank you. Asal. Ada bulu ke? Kau pula rasa. Weh, Zam yang Uncle Hussein? Aku nak beritahu sekejap. Babun, dah berapa kali aku cakap dengan kau jangan jauh barang kat sini? Brother, hari ni hari brother. Esok-esok kita tengok siapa babun, eh? Aku tahu hari naik aku. Kau belah. Belah. Teacher. Mak kau tahu kau keluar malam ni? Semua-semua tujuh lombong lah. Bapak tak kenal pula orang kampung sendiri. Apa yang kau pandang? Kau nak kena kekah? Din, tadi budak tu kata ada, tapi dah belah. Salam sejahtera. Bang, kau tahu siapa babun, eh? Kita bertemu lagi ya, Len. Kau dah develop citra tinggi. Develop. Baik, cikgu. Develop citra tinggi, nampak? Siapa dia ni, Lin? Kau nak pergi mana? Kenalkanlah dengan member-member kau ni. Boleh sembang-sembang. Lepak minum ke? Lain kali je lah. Relaxlah, Mak Jambu. Aku ni businessman. Gentleman sikit. Aku cuma nak jumpa dengan member lama aku ni. Ayang, air dah ni sampai kepala dah ni. Bila boleh? Terkamjat member kau semua. Kalau kau nak tahu, Lin memang macam ni. Kan? Relax. Kau belah lah, Mak Jambu. Okey. Kau belah. Nampak tak ada tumpuk-tumpuk? Apa hal kau ni? Kau dah masuk balik ke? Kau okey? Lin, siapa dia? Who was that guy? Some guy aku kenal kat kampung dulu. Come on, tell us. Abusive ex-boyfriend, eh? Aku jadi speaking, okay?
Lin, takkanlah student you sangat sayang kat you sampai cari you kat KL? Itulah pasal dah dia tu kecil nak belas Ali. Ha, aku hutang dia duit. Hutang? Dia tu along ke? And I kick his balls. Now can we drop it? Oh gosh, you kicked his balls? Where'd I go, Lin? It's not funny, Adi. Really? But I think it's funny. Ali, are you okay? Ya. No! Kan kita dah bincang. And you told me we're carrying on with this. Sophie, can you get that? Hello. Jamal? Jamal! Gambar tu ambil 3 tahun lepas. Cik, apa? Baik. Baru 3 tahun. Tapi dah banyak berubah. Ali dah pergi kerja? Sudah. Tadi. Abu dah makan? Teman pakcik makan. Ya? Alah, marilah. Mari kita makan sama. Ya? Mari. Mak. Abu, apa pun masalah, ada cara untuk selesaikannya. Abu tak perlu lari. Mak dengan bapa sayangkan Abu. Bapa dah balik. Abu tunggu sini, jangan ke mana-mana tau. Ya, tunggu tau. Ini buku. Sampai hati awak makan tu sorang-sorang kat rumah saya, ya? Mama tengoklah. Nanti. Ini. Makan dulu. Mana air saya?
Okay, Lin, here's the plan. Bila I letak gelang macam ni, you come and interrupt. Okay? Please. Apa cerita ni? Abu. Buat apa sini? Boring, ahli kerja. Lin, dengar tak? Lin. I dengar. Letak je gelas kat sini. Lepas tu, I selamatkan you, okay? Selamatkan? Oh, kau nak jumpa mama internet tu Okey, Lin. Kau nak jaga customer kan? Aku jadi kau punya bodyguard, okey? Aku dah setuju. Aku ada apa-apa Jangan mahal sangat. Lin, aku nak telur dadah, daging merah, nasi putih dengan teh tarik. Amboi. Okey ke tak ni? Okeylah. Kau bagi makan lagi baiklah. Hi. It's you. I yang chatting dengan you dong. It's for you. You nampak lagi cantik in person ya? You pula rupa tak macam dalam gambar. Oh, itu gambar I 15 tahun yang lepas. Memang I pun. I tak tipu. Okey. I tipu sikit je. Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Adi tak cakap pun kau bawa pakcik kau. Pakcik dah minum dah? Tak apa. Betul ni? Kau tak boleh order? Tak apa. Saya pun ada hal ni. Saya nak jemput anak saya. Bengoknya aku! Janganlah pengang-pengang. Nanti cepat tua. Apalah. Lin, Abu, jom jumpa Ali. Tak baik buang-buang. Orang bagi ni. Hello? Now? Yeah, okay. See you guys there. Excuse me. Kak, nak yang ni dengan yang ni, okay? Thanks. Satu sale dalam seminggu pun kamu tak boleh dapat. Ahmad Shazli, I understand you have a history with drugs. We don't discriminate. Tapi kami juga di sini tidak mengamalkan favoritism. Walaupun kamu anak Datuk. We expect you to perform well. Encik Ramli, saya minta maaf. Ali, your cousin call. Dia kata ada family emergency. Oh, sini lepak tepi jalan. Okey. Lin, jangan Adi jumpa mama internet tu. Abu, macam pakcik. Lin. And Chum. Sangat handsome. Hi guys. Sophie. Cupcakes? Ya, ambillah satu. Macam ada makna je, Sophie. What? No. Design ni je yang ada, okay? Untuk you. Untuk you. Oh, terima kasih. Hai. You kenal ke? Hai. Dah lah tu, Abu. Okay, my turn. Kak makcik ya. Makcik. Mana? Tu. Hai, makcik. Makcik lawa. Hai. Lin. Hai. Lin. Mak Anti lah. Hai. Mak Anti.
Your auntie? Mak Ali. Dah Raja dah divorce. Then who is she with? Tak tahu lah pula. Jom lah. Hi, babe. Bye, Ali. Thanks. No problem. Mak? 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 Lin? Kenapa ni? Asal Mak tak gerai? Mana kereta? Mak tutup awal sikit. Abang ada sebelah kereta. Kenapa ni? Mak tak tutup pintu lah. Nah, Mak ingat dah tutup. Mak lupalah tutup. Ish, Mak ni. Korang tak ada vokalis ke? Sepatutnya lah. Tapi sekarang dah jadi instrumental pula. Betul Ali? Okeylah, kalau macam tu, baik aku jadi vokalis korang. Serius? Serius. Okey, Manuel. Aku bagi counting, okey? Ready, Okey. 1, 2, 3, 4. Azhar? Tak ada bakat lah. Terima kasih. Korang buat SPM. Sementara tunggu keputusan, jangan buang masa. Kerja. Buat bisnes. Woi. Lin, aku baru minta maaf dekat kawan-kawan kau pasal malam hari tu. Maaf kau tak boleh makan lah. Lin, kawan-kawan kau ni cerdik macam kau. Ada bakat nak jadi usahawan berjaya. Kalau kita kerjasama, aku untung, kau untung. Aku dapat kawan. Dia orang dapat pengalaman. Ni, kau belanja kawan kau. Makcik, balik dulu. Ya. Datang lagi, ya. Renung-renungkanlah. Asal kau layan dia? Mana ada kita orang layan? Betul-betul. Dia datang duduk, okay? I mean, is he stalking you? What was he talking about? Oh, apa buat tu? Mana dia? Satu je dah. Satu je. Oi! Korang curi sini. Tengok. Sorry, okey? Okey. Apa security ada? Ya. Oi! Nah, sumber inspirasi. Kau tak serik-serik lagi ya? Satu aja. Niat aku baiklah. Otak kau. Aku baru nak jenguk kau kat kedai mak kau.
Nasi paprik kedai mak kau tu sedap. Tapi masin sikit. Aku tahu. Dah banyak kali aku cakap kurangkan garam. Nah, aku tak payah explain kan? Ni KL, Lin. Lepas ni, kau jangan datang gerai aku lagi. Lepas tu kau jangan kacau kawan-kawan aku. Jangan kacau kawan-kawan kau. Don't worry, Lin. Your secret safe with me. Your secret is safe with me. Yelah, teacher. Honey, the cash? Oh, thank you. Razak, kau sedar tak? Kau telan lagi banyak pada kau tolak tau. Ini bisnes lah, Razak. Kau kena ada wawasan. Pandang jauh. Boy, cerita-cerita kampung kau tak boleh bawa kat sini. Kau mentah lagi dengan KL ni. Aku dah masak dah. Kau jangan gelojoh. Lee! Lee! Kau tak call aku Wah, hebat kau sekarang. Pakai tie. Baru habis tadi dah kerja. Jom makan. Aku introduce kau kat member aku. Razak. Kau ada hal. Kau selalu ada hal. Nombor telefon aku kau ada lagi tak? Aku dah buang dah. Apa susah kau buang? Aku bagi kau lagi sekali nombor telefon aku. Oh. Kau nampak stres. Nah, nombor member aku ada sekali. Jangan buang. Klien lama. Siapa ni? Tak ada siapa. Yang bekerja. How about this one? Or this one? Lambat lagi ya? Masuklah kejap. Tak siap lagi. Agak dah. Banyak gambar. Ali tak ni? Budak pose. Adi, cepat sikit boleh tak? Sabarlah. Seperti I nampak lawa. Macam-macam lah korang. Adi buat baju tu for the love of her life. Vanilla ice. Ice, baby. Come on, Bu. Ice, baby. Sophie. They were supposed to meet at a gig twice, tapi dia tak datang pun. Yeah. I'm still stuck on him, okay? Dia selalu buat I ketawa. But then, tiba-tiba dia hilang. I pun tak tahu apa salah buat kat dia. So, I'm moving on. To Milli Vanillo, Kurt Cobain, Smooth Operator, macam-macam ah. Lin tak pergi ke? Dia kata jumpa kat sana. Have you told them? Apa? The guy yang gaduh tu datang gerai Lin. Dia nak apa? Well, he came to apologize. Takkan you percaya kot. No. And he offered a job. I think Lin's hiding something. Everyone has secrets.
Kan, Sophie? I'm wearing this one. Apa pasal kau? Hello? Arlene? Tak dapat lagi? Tak apa, nanti balik rumah I check. Okay? Thanks. Dek. Barang dia tu. Terima kasih. Ellie, Lin, di mana? Pergi lah. Besok ada 3 barang kat tempat biasa. Okey? Dah lah boy, ni last. Aku tak nak dah buat kerja ni. Kau cari orang lain je lah. Lin, Apa ni? bonus. Aku tak nak lah. Nanti aku kena bayar balik. Tak, aku ikhlas ni. Simpan untuk study kau. Sup, Din? Alamak, Ahmad Jambu ni datang lagi lah pula. Pak Jambu, ini bukan usaha kau, Kau belah. Din, aku nak tanya ni. Apa hal ni? Ali, leave Ali, please. How much do you owe him? How much do you owe him? Belah lah Ali, belah lah. Muka Jambu, anak Lord pula tu. Ali tak boleh. Apa benda ni? Kau ingat kau bayar duit gaji aku ke apa? Oh. Senang-senang kau campak duit bapak kau kan? Bertuah kau, Lin. Kau datang KL, kau dapat balak kaya. Apa sebab kau kena sibuk? Sibuk? You're just making things worse. Worse? What do you mean worse? Please Ali, please jangan tanya lagi. Bagi tahu kat dorang aku nak gerak. Tengok. Tengok. Ni. Tolong tengok ni, kau kenal tak? Tak kenal. Tengok sekali lagi. Tak kenal. Sini. Kamu kenal tak ni? Kenal. Stop taking away from me! Stop crying! Stop taking away from me! Korang lagi mana tu? Kau cakap dengan aku, siapa tu? Mana aku tahu? Kau minat kot.
Hei! Ini lah. Kau ni asyik nak buat lawak Apa masalah kau ni? Dengan aku pun kau nak kelentong. Kau lari kau tak cakap dengan aku. Aku lari pasal kau tahu tak? I don't need this. Aku dah banyak sama masalah. Kau tu tak habis-habis dengan masalah kau. Bapak kau tu seorang-seorang. Siapa yang layan? Aku juga yang layan. Mak kau dah caw lah. Habis kau tu, dengan bapak kau, belum settle lagi. Caw kau dah pernah cakap. Kau cakap baik-baik sikit Kau dah belasah aku. Try lah. Try lah. Kau tu pencuri. Penipu. Kau tu kan sikit-sikit ilmu lah. Telan. Ada masalah kau telan. Ali! 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 Nak tumpah? Gundah gulana bagaikan penjara. Sesekali ku buka mata, ingin kembali walaupun seketika. Biar terus ku berlari dan lari, waktu yang sama ku mencari jalan keluar dari mimpi ini. Biar terus ku berlari dan lari, waktu yang sama ku mencari keluar dari mimpi ini. Abu! 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 Hei! Hei! Tunggu Abu! 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 Tada! Take five. Abu, dengar cakapan dia. Wan dah ceritakan semuanya dah. Kau ambil SPM itu, kau kena belakang, kau tak dapat duduk. Kau ambil SPM dulu. Lepas tu, kau nak lari, kau lari. Tak apalah. Adik. Okey. Adik, apa ni? Abu, dengar cakap Pak Din, Abu. Pak Din tahu kau tak sengaja tolak dia. Lain kali je lah. Baju tu simpan baik-baik Bye-bye. Abu! Abu! Sayang. Ali, jangan macam ni. Come. Have a seat. We discuss about it. Come. Ali. Ali buat macam mana sekalipun Uncle akan tetap kahwin dengan Mama Ali. Dah jodoh kami. Ali dah fikir. Lepas Uncle dengan Mama kahwin, Ali duduk dengan kami? Ya, Ali. Come stay with us, sayang. Ya. Thanks. But no thanks, bro. Ali. Bro.
Ali, I'm gonna be your father. Jangan nak kurang ajar boleh? Ali. It's okay. Biarkan dia. Mama telefon. Want to talk about it? I'm going now, Mama. Okay. Say hi to Zara. Sophie, will you get that? Kalau Jamal, tell him I'm busy. Hello. Oh, hi. Yes, this is Sophia Muhammad Yusof. Offer letter? No, I haven't received any. Oh, okay. Yes. All right, thanks. Can you please stop that? Sorry. What the? Ow! Nasib baik tak langgar tadi. Lain kali, tangan tu jaga sikit. Come on, Sophie. I promise Mama I'll get you home safely. Pergi in the car. Safely? Janganlah macam ni. Kasut tu mahal, nanti rosak. You nak yang mana? Kemek ke? Pecah? Back off. Oh, back off. Finally you said it. Fine. Kalau itu yang you nak, tinggal sini seorang-seorang. Halo, telefon Mimik Razak. Razak dia sibuk lah. Siapa ni?
Ali? Oh, Ali. Razak baru sebut pasal kau. Dia suruh aku bagi kau special prize. Nanti aku call kau balik. Kau jumpa dengan runner aku bagi tahu tempat sekali. Okay. Kat mana? You look like... You don't look so good. I got an offer letter from the university. Hey, that's great. I found it in my mom's handbag. Tak sangka dia boleh sorok dari I. Maybe it's just hard for her to let you go. But it was easy for you, kan? Are you replying? Should I? Sophie, things are really hard for me right now. Yeah. I'm sorry about your mom and dad. Believe me, it gets worse. Yeah, thanks a lot. I miss you. Baru jumpa kan? No. I miss you. Masuk ah. I gotta go. So, apa punya ni sekarang? Forget it. I bukannya buta. Ada orang cari Abu. Is everything alright? Okay. Keep me in the dark again. You gotta start letting people know how you feel. Sophie. Boy. Okay.
Ada apa? Awak tidur je lah. Hello. 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 Pukul berapa ni? Pukul 2. Pukul 2? Kedai tak buka ke? Hari ni kedai tutup. Apa kau buat kat sini, ah? Last kali aku cakap dengan abangku, dia bagi tahu aku dia nak jumpa awak internet dia. Dia orang tak sempat jumpa pun. Aku ni banyak peluang nak cakap, tapi tak tahu mana nak start. Bukannya aku takut pada perubahan, tapi aku takut nak ambil risiko. Takut orang bengang. Takut orang risau, salah sangka. Sebab itulah orang berahsia. Aku tak suka berahsia. Kau jangan risaulah. Alimah kat kau tu kejap je. Kau pergi tak tengok Ali main game? Kejap lagi kot. Padahal ni. Aku ikut. Tak payah, tak payah. Kau duduk sini, bawa macam dapur sendiri,
Lin? Lin nak pergi mana? Ni kan baru balik. Lin nak keluar kejap. Lin tak ada apa-apa ke ni? Nah. Kau ambil balik barang kau dengan duit kau. Oi. Don't come near me, my mom or my friends. Okey. Hanya untuk kau. Tak kacau kau dah. Sampai sini saja kenangan kita. Okey, salam kat Balak. Your hair's a bit coarse. I like it that way. Mama? Yeah? Do you know anything about the offer letter from the university? You know you should use hot oil for your hair. Mama? Do you know anything about the offer letter from the university? Yes. Sorry sayang, Mama terlupa. Sorry ya. Sayang, don't be like this. How can you do this to me? Sayang, I said I forgot. Tell me, Mama. What? Mama kahwin dengan Jamal ke tak? Sophie! Nak pergi mana, Sophie? Adik, aku ada benda nak cakap dengan kau ni, okey? Okay. Penting tau. Yeah, okay. Hello everyone. Sekarang dipersembahkan The Disaster. Ali. Relax. Tenang. Relax. Jangan mengelabah. Kita ada pen lagi ni. Oi. Lanjut lagi ya. Cakaplah. Dah cakap dah. Habis-habis nak simpan dalam. Ni aku nak simpan gitar ni. Tepi. Kau datang balik tak? Ya. Jangan tak datang balik tau. Kau pun dah dengan ni ke? Salam sejahtera, Mak Jambu. Barang nak barang? Kau pergi main tempat lain boleh tak? Tak nak. Dah insaf. Duit bapak kau kan sepah-sepah. Hari tu kau campak dekat aku banyak duit. Takkan kau nak belah tangan kosong? Aku tak buat bisa macam tu. Aku ada barang untuk kau. Kau pilih kau nak mana? Pilih. Semua. Wah, boleh tahan kau ni.
Percaya ke dia ni? Kita boleh jauh. Aku untung ada budak-budak macam kau ni. Tak ada wawasan, buang masa depan. Susah sikit cik aku. Terima kasihlah sebab buat hidup aku senang. Kau cakap apa kau nak cakap? Kau boleh simpan kau punya sampah. Tak payah nak berangan kau ni bagus sangat. Apa ni? Tak ada apa. Ciao. Dah habis dah boy. Sudah. Oi Ali! Ai! Abu! Ali! Abu! Ali! Abu! Kau jadi kat telinga aku. Call ambulance sekarang. Tak payah kau ambulans. Naik kereta kau. Lambat. Ambulans lambat. Dah dekat dah ni, jangan gerak banyak sangat. Sorry, kereta kau kotor. Kau dengar tak? Sorry, kereta kau kotor. Pekak. Aku dengar. Tekan kuat-kuat, tekan. Tengah tekan dah ni. Kecoh. Ali, sorry, aku tak beritahu kau. Aku sorry aku marah kau. Tak. Aku sorry aku menyusahkan kau. Aku sorry. Tak, aku sorry. Aku sorry. Aku sorry. Aku sorry. Aku sorry. Diam! Dah dekat dah. Sikit lagi, trafik pun tak ada ni. Dah dekat dah. Sikit lagi ya, Bu. Kat depan tu je. Tahan Bu. Sikit lagi tau. Trafik pun tak ada. Sabar. Tu depan tu je. Tahan sikit lagi tau. Tahan je. Dah dekat dah Bu. Dah dekat dah. Tahan Bu. Diminta pihak keluarga masuk dulu. Bawalah aku ke duniamu. Kita sedara bukan luka. Dan ku tatap wajahnya semampu. Abu! Kerana dia Abu! Ali! Abu! Bangun Abu! Dia berlari dan kan terbuka semua ikatan agar dia bebas apa saja untuk bermimpi tentang apa saja.
Ku batalkan niatku untuk jadi semaumu, mengabdikan diri pada kamu. Engkau sering memujiku, aku turut memujimu. Kau berikan aku bukti, nanti aku buktikan jiwa aku untukmu. Engkau pencipta berjuta-juta alasan, dusta, pencetus persengketaan, kabulkan pandangan yang dalam akan jawaban mereka. Silakanmu menghukum, siapa dapat menyalahkan? Kamu. Berapa lama lagi kami nak kena dengar ni? Kami ada appointment tau. Berjam-jam cakap apa-apanya. Hei. Pakcik, minta maaf ya. Saya kena berterus terang. Membership ini beribu-ribu harga dia. Kalau bercuti 5 kali seminggu, barulah berbaloi. Barulah dapat rasa diskaun. Harga dah markup dah. Apa ni, Ali? Supply mana ni? Mana dia, bang? Jangan lagi sampai, boy. Bang, apa dia bawa? Apa hal ni, Arun? Hah? Arun, aku tanya apa hal ni? Sorry, boy. Aku pun nak cek makan juga. Hidup kena ada wasam, betul tak? Apa khabar, boy? Rizal. Kau nak? Kau nak? Hah? Rada kau nak? Sini lah. Sini. Siapa Sini nak? lah. Kau nak lu? Kau nak lu? Hah? Siapa? Tahu.
Nak apa? Len ada call. Tak. I ada call dia tapi tak pernah angkat. Semua. Gerai? Tak ada. Kalau you jumpa Lynn, please tell her that I miss her. And I miss you too. Len. I'm sending this in tomorrow. Kau nak bahas apa sekarang? 3,5 bintang. Hidup ini memang palat. Tapi esok masih ada. Thank you. Bukan dari aku.